Oh ni tempat ni. Tak ada apa-apa pun. Aku kat mana? Ni baju apa ni? Kenapa korang dah sini juga? Jom. Oh. Kat ni. Tahu lah. Kat ni. Kimi. Ni. Ni siapa ni? Iki. Ki. Oh Ki. Iki. Bangun. Ya pasti dia dah mati lah. Ya betul ni. Ya aku biar je dah. Cik gerak lah. Itu kau. Jom. Kita buka tu. Hello, selamat sejahtera. Selamat sejahtera, selamat pagi. Dengar tak? Saya kena stres. Oh, tunggu dengar. Kalian mesti terfikir kenapa kalian di sini kan? Saya merupakan cikgu di sekolah kamu tapi kamu tak boleh tahu. Di sini awak kena main permainan saya. Awak kena buat ialah caci tentang subjek matematik dan sejarah. Kenapa? Sebab nanti kami akan uji kalian semua. Tapi anda wajib pakai komputer di hujung diri ni. Sabar. Jangan buku macam-macam ya. Jangan. Suatu hari nanti pastikan Boleh. Baiklah, saya Cikgu Arif. Saya telah merangkap beberapa orang pelajar untuk kajian saya. Saya nak tengok adakah mereka menggunakan bahan digital secara baik atau tidak. Jadi, apa lagi? Mari, ayo. Kau nak dari mana? Saya dari. Mana di sini? Habis buat apa? Tangkap katak. Mana katak? Well. Baiklah, seterusnya. 2+2. Betul Najmi? Tak ada, terus sangat. Okey, baiklah. 2+2+1. Kimi? 7 kot. Lah. Kejap. Cuba jangan jawab. Senang je ni. Tak adalah. Cikgu bukan tak boleh jawab soalan tu. Tapi cikgu tengok korang ni leka sangat menggunakan bahan digital. Dulu cikgu pernah juga buat kajian pasal benda ni. Tapi kawan-kawan kamu berjaya lah. Cikgu akan panggil kawan-kawan kamu yang berjaya dalam cikgu ni kajian ni. Sila masuk. Okey, cuba terangkan dekat saya tentang sejarah perlembagaan seperti saya umur 5 tahun. Sudah tentu bodoh. Apakah jawapan bagi berubah secara langsung dengan Q dan R? Jawapannya ke plus lah. Negatif 24. Cantik. So, daripada... Apalah nak jadi dengan kalian semua? Menggunakan teknologi bahan digital untuk permainan video. Sangat membuang masa. Sebenarnya, kalian boleh menggunakan teknologi bahan digital ni untuk melakukan aktiviti pembelajaran. Sebagai contohnya seperti tadi, melakukan kerja rumah matematik dan sejarah yang kalian rasa sukar sangat, tapi sebenarnya boleh dibantu oleh teknologi bahan digital ini untuk memudahkan kalian mendapatkan jawapan dan juga memahami perkara tersebut. Tidak salah sebenarnya untuk kalian meluangkan masa untuk main permainan video, tapi kalian kena bijak membagi masa, kerana pelajar yang bijak adalah pelajar yang bijak membagi masa, seperti saya. Terbaiklah kita biasa sama. Baik betul.